Hari ini kita bersama dengan segmen Orang Kampung. Sama kita pada hari ini adalah Saudara Syazwan Zakaria, pengusaha kelapa terkemuka Kampung Sebuyau. Ya, kita temu ramah beliau pada sekarang ini ya. Assalamualaikum, Encik Syazwan. Salam. Encik Syazwan, apa khabar ini? Khabar baik kami tahu. Encik Syazwan dah lama. Montreal kami. Ya. Kami daripada kru apa khabar orang kampung hari ini ingin berapa tu? Kami tu ada suruh je ada piring sia tu. Kami ada ya piring. Ya, kami dari TV 24. TV 24. TV 24 sebelah TV 23. Okey, kita sedang menyaksikan Encik Syazwan sedang tekun. Nyok raso nyok tua. Ni dah apa? Sedang berusaha untuk membuka sebiji, maafkan saya. Sebiji buah kelapa. Ya, Cik Syazwan. Ya, saya. Sepanjang pengalaman Cik Syazwan sebagai pengusaha air kelapa tak berapa nak muda ini, bagaimanakah pandangan Cik Syazwan tentang industri kelapa tak muda ini? Nyo. Sini tu kami tangga orang kita tu mau ke kebun ah. Wahai ama kedek wahai dek. Nama kedek. Tetamu jemputan namanya. Ataupun tetamu tidak berapa nak diundang? Ya, nampaknya mau minum saja. Hanya membawa gelas dan tak minum. Abang pun jak bunduk. Abang. Okey. Pokok ni dia. Cik pun macam pun dek. Jadi kami baru menghabiskan baru satu nyok. Ni kedah nyok. Kami pun orang Kedah. Kami orang Kedah. Tapi kami duduk di Sebuyau. Ni dapat. Encik Syazwan sudah berapa lama menetap di Kampung Sebuyau ni, Encik Syazwan? Kampung Sebuyau ni kami asasnya. Asasnya namanya Asal Jayo. Kami tukar ke Sebuyau. Okey. Itu dia Encik Syazwan dengan tekun dan sabar membuka kelapa. Macam mana boleh sampai Sebuyau? Tadi kami on the way nak pergi ke Sebuyau membuat liputan kebakaran, tetapi malangnya kereta kami kehabisan minyak. Jadi kami sebenarnya Kampung Sebuyau kami bakar. Kita tahu tapi jangan kita ODD yo. Sebab yo tidaknya dah kaya pada kami. Ni dapat kami nangki dengan sidaknya. Kami bakar. Okey. Ni dapat. Nampaknya cerita dah marah. Okey, dia pasal melarikan diri.